Hai, saya di sini untuk bercakap tentang topik yang dipanggil sembelit yang kebetulan merupakan salah satu topik yang paling senyap atau tidak dituturkan sejak kebelakangan ini, tetapi ia berlaku sebagai wabak senyap yang timbul di India. Jadi apa itu sembelit? Sembelit bermakna mempunyai lebih sedikit kurang pergerakan usus dalam seminggu. Mungkin kita boleh kata kurang dari 3 kali seminggu, kita kata pesakit kebanyakannya sembelit. Jadi apakah punca sembelit? Selalunya ia adalah perubahan gaya hidup kita. Sejak kecil, kami telah diberitahu di sekolah bahawa anda perlu minum 3 liter air setiap hari dan semangkuk penuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada tujuan untuk itu. Pendek kata, pada zaman sekarang, kekurangan serat, kekurangan air, kurang bersenam menjadi punca paling biasa sembelit. Pada wanita hamil, ia berlaku sebagai hormon progesteron yang berlebihan semasa kehamilan yang menyebabkan pergerakan usus menjadi kurang. Dan banyak kali pesakit tiroid juga cenderung mengalami sembelit kerana kurang pergerakan usus. Apakah komplikasi jika saya mengalami sembelit? Ya, apabila orang meneran dengan mengalami pergerakan usus, mereka cenderung untuk berkembang keadaan tertentu seperti buasir, fisur, fistula dan banyak kali mereka menunjukkan kepada kita dengan pendarahan dari rektum dubur. Jadi bagaimana saya boleh membantu anda merawat pesakit sembelit anda ialah di sini di Hospital Pakar Apollo Vanagaram. Kami menjalankan sebuah klinik kecil yang dipanggil Klinik Sembelit yang kini sedang meningkatkan kesedaran di seluruh negara di mana kami merawat bukan sahaja sembelit anda tetapi punca utama sembelit anda dan juga komplikasi sembelit sama ada secara pembedahan atau perubatan. Terima kasih.